Bagi Malaysia dan Persatuan Bola Sepak Malaysia bawah unit wanita ini sangat berbanggalah dan teruja sekali. Dan antara pilar utama pelan strategik bola sepak wanita adalah untuk mempromosikan bola sepak wanita itu sendiri, dan dengan menjadi host untuk Asia Qualifier Under 20 ini sungguh membanggakanlah, dan menjadi platform untuk kita mempromosikan bola sepak wanita, terutama international matches. Dan bila ia dilaksanakan di Malaysia, ia menjadi sesuatu yang boleh diikuti oleh peminat-peminat bola sepak wanita juga. Kita telah menubuhkan satu jawatankuasa organizing committee lah, jawatankuasa pelaksana ya, tempatan, dan kita telah berikan satu pengalaman baru di Sabah semasa melaksanakan Women Asian Championship League ya, AFCW, dan ia menjadi satu pengalaman yang berharga, dan pastinya dengan menjadi host untuk AFC Under 20 ini memberi peluang kepada mereka untuk melengkapkan lagi pengalaman mereka, dan pastinya ia akan menjadi satu pengalaman yang berharga untuk jawatankuasa tersebut dan juga kepada kaki tangan FAM yang melaksanakannya. Saya ingat perkara yang boleh kita laksanakan adalah untuk melibatkan lebih ramai komuniti, dan antara komuniti yang kita fikir paling layak untuk bersama dengan Under 20 ini adalah sekolah-sekolah dan juga akademi-akademi yang melaksanakan bola sepak wanita di tempat mereka masing-masing. Dan unit wanita bersama jawatankuasa bola sepak wanita ini merancang untuk menubuhkan fan club lah, macam fan based community melalui sekolah-sekolah untuk memberi sokongan setiap kali permainan berlaku semasa AFC Under 20, terutamanya sekiranya pasukan Malaysia yang bertanding. Dan selain daripada itu, kita juga merancanglah untuk adakan beberapa karnival yang boleh memperkenalkan pasukan negara, termasuklah pemain-pemain negara yang akan bermain mewakili Malaysia pada Under 20 tersebut.